Hi, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Welcome back to rancangan kisah seram pada malam ini. Kisah kali ini ialah tentang the famous Genting Highland Tower. Seperti orang dah tahu, Highland Tower ni memang merupakan bangunan yang sangat keras. Sebab dulu pernah ada insiden Highland Tower ni merupakan bangunan macam normal, bangunan tempat orang duduk, and then ada berlakunya accident, and then sejak dari situ Genting Highland Tower ni dia jadi keras, sangat keras, dan dia merupakan salah satu tempat yang paling keras di Malaysia. So cerita kali ni ialah tentang salah seorang daripada Fiction Shasha. Dia post dekat Fiction Shasha tentang cerita pengalaman dia pernah explore ke Highland Tower, and then bila dia balik rumah ada benda yang mengikuti dia. Okay, so kisah kali ni sangat seram, sangat interesting. Make sure korang tengok sampai habis. But before you do, please don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel untuk support aku grow. Okay, so without further ado, let's get right into it. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. So, kisahnya bermula. Nama aku Alif, nama rekaan. Aku ni sekarang ni dah final year degree. Okay, aku dah nak habis degree dah. And sekarang ni tengah nak tunggu final presentation saja. As soon as habis final presentation, aku dah habis dah aku punya degree. So, sementara nak tunggu final presentation aku ni berlangsung, aku ni memang jenis suka explore dekat buat paranormal activity. Waktu ni tahun 2011. Aku memang jenis suka buat paranormal activity. Aku suka explore dekat rumah-rumah berhantu. Aku suka cari entity dan aku suka record, supaya dengan harapan aku dapat tangkap gambar ataupun dapat tangkap video yang aku nampak entity tersebut. Tak kisahlah makhluk jin ke apa ke, yang penting aku nak dapat tengok dengan mata aku sendiri dan aku nak dapat record ataupun ambil gambar. So, sepanjang aku hidup, aku tak pernah lagi capai hajat aku, which is untuk tangkap gambar entity yang aku nampak ataupun ambil video. Sampailah kali ni aku rasa macam aku nak pergi explore dekat Highland Tower dengan geng-geng aku. Kita orang dah plan baik punya. Kita orang dah plan datang ke sana 6 orang, bawa 2 kereta, 1 kereta 3 orang. So, waktu ni bila kita orang sampai dekat sana dalam pukul 11.30 macam tu, kita orang sembang-sembang jap. Pukul 12 baru kita orang nak get ready explore dekat Highland Tower. And aku excited sangat sebab aku tak pernah lagi explore Highland Tower. And Highland Tower ni dia merupakan tempat abandon yang sangat famous, sangat viral. So, aku rasa macam rugilah kalau aku tak explore kat sini kan. Alright. So, Dudap, tahu-tahu dah pukul 12 malam. So, aku dengan kawan-kawan member aku, geng aku pun semua pergilah jalan kaki pergi ke bangunan tersebut. As soon as kita orang jalan kaki ramai-ramai, aku ingat lagi kawan aku yang dekat belakang sekali ni, dia jalan kat belakang sekali. Tiba-tiba pop, dia lari pergi ke depan sekali. Kita orang tanyalah kenapa. Dia cakap dia rasa macam ada orang cuit-cuit dia dari belakang. Tu yang dia lari ke depan sekali tu. Lepas tu member aku yang belakang sekali tu, dia dah lari ke depan sekali kan. So yang belakang sekali sekarang ni, yang tadi dia second last, sekarang dia ada kat belakang sekali lah. Sebab yang belakang sekali tu dah lari ke depan. So yang belakang sekali ni, dia pun kena juga cuit. Lepas tu dia pun lari ke depan. So nyudahnya semua lari ke depan, sampai aku je kat belakang sekali. Tinggal aku kat belakang sekali. Sebab semua orang takut nak berdiri, nak jalan kat belakang sekali. Asyik kena cuit je kan, cuit badan. Lepas tu sampai aku dekat belakang sekali, aku tak rasa kena cuit badan ke, aku tak rasa macam ada orang kacau aku ke apa ke. Maybe sebab kita dah sampai dekat bangunan tersebut. Okay, so bila kita orang sampai dekat bangunan tu, Masuk je memang dah meremang habis lah. Masuk je terus rasa meremang. Kita orang naik tangga sampai ke tingkat 7. Penat weh. Naik tangga sampai ke tingkat 7. Gigih. Naik tangga sampai ke tingkat 7. Sampailah kita orang dah penat berpeluh. Lepas tu member kita orang tu cakap, weh, berapa lama lagi kita nak naik atas ni weh? Tak ada apa-apa pun. Bosan lah. Wah, celupah gila lah mulut dia, macam lupa. Waktu ni aku cakap, weh, kau berani kau cakap macam tu? Lepas tu dia cakap, ya, aku nak nampak juga entity.
kata ini bangunan paling seram lah, paling keras lah, tak ada apa-apa pun. Aku time tu aku macam kau ni berani betul, cabar. Lepas tu aku cakap tak apalah, kita balik dah dulu, dah penat dah ni. Dah sekarang pun dah pukul 1 lebih kan. Tak apa, kita orang balik lah, dah tak ada apa-apa kan. So kita orang pun balik. Waktu nak dari tingkat 7 tu, waktu kita orang nak turun balik ke bawah tu, dekat situ baru mula gangguan macam-macam. Kita orang perasan, kita orang turun bawah tu, langkah kita orang macam ekstra. Maksudnya kan 6 orang turun tangga kan. Pak, pak, pak. Bila kita orang semua stop, tiba-tiba dengar lagi bunyi tapak kaki. Pak, pak, pak. Macam tu. Bila ramai-ramai jalan kaki, kita orang jalan kaki. Pak, pak, pak. And then bila kita orang stop, dengar ekstra lagi kaki. Pak, pak, pak. Tapak kaki. Macam ada benda yang ikut kat belakang kita tau. Lepas tu, waktu ni kita orang dah mula rasa meremang sampai waktu ni memang semua bulu roma dah naik lah. Memang dah tegak. Meremang dia sampai ke kepala. Rasa meremang tu sampai ke kepala. Aku tak tahulah orang pernah hadap apa yang orang pernah rasa apa yang aku rasa ke tak. Tapi aku rasa meremang yang paling ekstrim tu dia sampai tahap ke kepala. Macam tu. So kita orang pun jalan macam biasa. Lepas tu tiba-tiba kita orang dengar bunyi. Mula-mula kita orang dengar bunyi kucing miau. Kita orang dengar bunyi miau, miau. Lepas tu makin lama dia makin lain bunyi dia. Makin lama dia macam, mula-mula dia macam miau, 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 mama, mama, mama. Macam tu dia panggil mak dia. Waktu ni kita orang dah tak tahan lah. Kita orang okey lah, caw lah, gerak cepat-cepat. Terus lari, masuk kereta, terus gerak balik. Okay. Waktu balik tu, keesokan harinya ada presentation aku. And kita orang pun present macam biasa. And then bila habis present, aku balik rumah aku. Dekat rumah aku ni memang tak ada orang. Memang aku tak ada housemate, tak ada apa. Memang rumah aku ni aku duduk seorang. So waktu aku duduk dekat rumah aku ni, aku rasa macam ada benda yang memerhatikan aku. Sepanjang aku nak tidur ni, aku rasa ada benda yang nak memerhatikan aku tau. And then lepas tu tiba-tiba aku dengar, waktu aku nak tidur tu, aku dengar ada orang tendang pintu bilik aku. Pam, pam. Dia tendang bilik. Kuat gila dia tendang. Kat rumah aku memang tak ada siapa-siapa. Memang aku takut gila time tu. Aku cepat-cepat pasang surah Yasin dekat komputer, dekat phone. 24 jam aku pasang je surah Yasin tu. Barulah bunyi tu hilang. Lepas tu keesokan malamnya, benda sama berlaku. Aku dengar orang tendang pintu bilik aku. Dan aku buat benda sama, aku pasang Yasin. Bila aku pasang Yasin, aku nak keluar rumah. Aku nak keluar rumah nak makan malam. Lepas tu aku punya PL, kalau aku nak keluar rumah makan malam, aku mesti akan tutup semua tingkap, tutup semua sliding door kan. So waktu aku nak keluar ni, aku nak tutup lah langsir dekat tingkap bilik aku. As soon as aku nak tutup langsir dekat tingkap bilik aku tu, aku nampak dekat tingkap aku tu ada perempuan betul-betul lah dekat depan luar tingkap aku. Aku nampak separuh je daripada muka dia. Separuh lagi tutup dengan langsir. Muka macam ni, muka putih, mata merah, tengah pandang aku macam ni. Aku bila dah nampak macam tu, aku terus apa lagi? Lari lah, lari macam tak cukup tanah. Lari, caw. Tak berani nak tutup, tak berani nak kunci pintu. Tak sempat dah nak kunci pintu ke apa ke. Tutup pintu je macam tu. Lepas tu caw. Lepas tu pergi tidur dekat rumah member aku. Bila aku tidur dekat rumah member aku, member aku, keesokan paginya member aku cakap, "Weh, kau tahu tak, kau datang rumah aku je, malam tadi je aku dah nampak ada perempuan duduk dekat ruang tamu kita." Sudah. Lepas tu member aku cakap, "Aku rasa lah kan, benda yang ganggu kau dekat rumah kau tu, aku rasa dia ikut kau lah. Dia ikut kau sampai ke datang rumah aku, babe." Lepas tu aku dah macam, alamak, habis macam mana ni? Lepas tu member aku ni, dia jenis pandai sikit tau bab-bab benda macam ni. So member aku ni dia cakap, "Okay macam ni, ada dua cara kau nak halau benda tu. Sekarang ni, engkau pergi mana-mana pun, benda tu akan ikut kau tau. So, even sampai kat rumah aku pun dah jadi mangsa sekarang ni. So, ada dua cara kau nak halau dia. Yang pertama cara kasar, yang kedua cara halus, cara baik. Cara kasar, kau kena panggil ustaz and yelah halau dia dan sebagainya. Kalau cara yang baik, engkau kena pergi balik kat tempat yang kau jumpa dia,
dekat Highland Tower, kau kena pergi balik kat Highland Tower, kau kena bawa kereta yang sama, kau kena bawa orang-orang yang sama. Maksudnya kau pergi tadi 6 orang kan? Kau kena bawa ke 6 orang tu kena ada sekali. Kena pergi hari yang sama dan waktu yang sama. Maksudnya aku datang tu 6 orang, 2 kereta, pukul 11:30 malam hari Khamis. And aku kena buat benda sama juga kalau aku nak hantar dia balik. Aku kena tunggu sampai hari Khamis. And then bila hari Khamis, aku kena bawa 6 orang tu naik kereta sampai kat depan tu pukul 11:30 malam. Pakaian pun kena pakaian sama. Kedudukan kereta pun kena kedudukan tempat yang sama. So macam kita orang kan 6 orang, and then ada 2 kereta kan. So satu kereta 3 orang. So kedudukan kena sama. Driver seat, passenger seat. Lepas tu kat belakang tu seorang belah kiri, belah kanan ni kosong. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. So aku time ni aku decided untuk pilih cara baik lah, cara nak halau dia dengan cara yang baik. So aku pun time ni lagi 6 hari nak tunggu hari Khamis. So sepanjang 6 hari tu aku terpaksa kuat lah, beranikan diri duduk dalam rumah tu kan. Yelah, rasa diperhatikan, dengar bunyi ketuk-ketuk, dengar bunyi gelak-gelak, bunyi ngilai. Lepas tu bila as soon as hari Khamis tu aku terus nak pergi, aku decided, memang kita orang dah plan lama dah, kita nak pergi balik ke tempat tu kan. Waktu aku pergi tu, aku dah bersiap semua. Aku pergi dekat ruang tamu rumah aku tu, aku buka pintu kereta. Lepas tu aku macam nak bagi dia masuk tau. So aku macam buka pintu kereta, aku cakap, Jom kita nak pergi balik ke tempat asal kau. Macam tu. Aku cakap macam, jom kita nak pergi balik tempat asal kau. Pasal aku dapat rasa macam benda tu ikut kat sebelah aku. Betul-betul lah dekat sebelah aku. Dia ikut je aku pergi mana-mana. Bila aku cakap jom tu, aku dapat rasa dia dekat sebelah aku. And meremang gila lah. Itu merupakan hari yang paling meremang aku pernah rasai. Tu aku masuk dalam kereta. Aku masuk dalam kereta tu, aku dekat seat belakang. And aku dapat rasa dia betul-betul lah dekat seat sebelah. Dekat belakang kan, aku dapat rasa dia dekat seat sebelah. Lepas tu sampailah dekat Highland Tower tu, and then aku buka pintu dan aku cakap, jom turun, pergi balik kat tempat asal kau. And still benda tu, aku dapat rasa benda tu betul-betul ikut sebelah aku. Lepas tu bila dah sampai depan tu, aku cakap, okay, ni tempat kau, pergi balik tempat kau. Kita orang janji kita orang takkan datang sini balik. Dan kita orang janji kita orang takkan buat hal lagi dekat sini. Pasal aku dapat rasa benda tu macam makin lama makin hilang dari tepi aku. Dia macam pergi tempat lain. And finally aku balik rumah. Balik rumah je, azan, pagar kat rumah tu, azan 4 penjuru. Lepas tu tiba-tiba makcik aku call. Makcik aku katalah dia sebab sebelum aku complain, aku banyak je complain benda ni dekat orang-orang yang alim kan, pasal benda-benda macam ni. Salah satunya makcik aku lah, complain kat makcik aku yang apa, aku rasa macam diperhatikan lah kat rumah aku kan. Lepas tu makcik aku cakap apa tau. Makcik aku kata rupanya perempuan yang aku nampak tu sebenarnya itu dia bukan jin tau. Dia sebenarnya roh Cina. Roh Cina yang dah meninggal. Roh makcik Cina dalam umur 40-an. Cantik orangnya. Dia umur 40-an, muka cantik, putih, rambut straight. Lepas tu dia punya gaya sangat elegan, macam makcik-makcik yang kaya, rich Asian macam tu. Tapi cantik, yang umur 40-an yang cantik, janda-janda hot macam tu lah. Lepas tu makcik aku cakap sebenarnya perempuan tu dia suka dekat kau, dia suka dekat aku. Makcik aku cakap macam tu. Dia cakap perempuan tu sebenarnya dia anggap engkau macam anak dia. Dia anggap aku ni macam anak dia. So bila kita datang dekat Highland Tower tu, bila dia nampak aku je, dia suka dekat aku. Dia rasa macam muka aku macam anak dia. So dia ikut je aku. Sampailah aku masuk rumah je, dia suka. Dalam keadaan rumah aku pun dia suka. Rumah aku cantik. So dia stay kat rumah tu, nak jaga rumah tu and nak jaga aku, kononnya. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu the reason why dia ketuk-ketuk pintu, sebab dia nak bagi tahu aku yang kehadiran dia, tentang kehadiran dia. Dia nak bagi tahu aku yang dia ada. Macam tu lah, lebih kurang macam tu.
So and sejak dari tu pun makcik aku ada cakap yang benda tu ada je datang kat rumah aku kan, jenguk-jenguk aku, nak tengok-tengok aku. Dia datang balik. Ada je benda tu kadang-kadang datang ke rumah aku, nak jenguk-jenguk aku. Tapi benda tu tak boleh nak masuk rumah aku sebab aku dah pagar rumah aku. So itulah cerita pada hari ni. Moral of the story, janganlah buat kerja-kerja gila, pergi kat tempat gila, lepas tu at the end of the day menyesal and jadi mangsa. Jangan cari pasal. So that's all the video for today. Thank you so much guys for watching. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I post new video every single day. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.